Pertama kali dari sejarah ada orang ngoda ni kayu bakar dengan abang awal. Bukan kayu bakar cih bakar dak. Kayu bakau Kayu bakau ni orang tujuan dia gapo dia? Tujuan dia masuk yo korek lubang dia footing tu. Dak, dia masuk gon ni be. Oh, rumah dulu je buat gini. Dia ni dia tolok masuk dalam tanah, dia pakai excavator tolok. Ayo lah dak. Terus kami bawa yo lah dak. Lepas tu pengarah yo rumah dulu ni. Terus komen sikit be rumah tuk dia ke rumah dia lah ni kau pakai kayu ni siapa komen bawah. Kalau sama nak ngorek kat boleh kita ada ni. Semuanya esok ingatan 29,000 lah esok ingatan ni. Janji tu dia nak 29,000 lah tak. Dia kayu goni tak apa dia alih air dekat tanah be. Kayu lain kepuk. Kalau kayu goni tak apa kayu bakar. Batu orang jual be. Dan ada lagi permintaan sampai ke hari ni. Tapi benda ni dah lama dah. Tapi still ada permintaan lagi. Mai order kat abang ada belako ada belako. Oh lah pas hantar dia pula segera beli kayu bakar ni boleh join cabutan bertuah. Baru pada bulan ni abang awak nak buat cabutan bertuah untuk semua barang-barang awak. Dulu kita orang buat pasir batu saja. Lah ni semua barang-barang awak boleh beli dan pembelian 29 ke atas dah boleh join dah. So awak beli-beli nak rumah mana tahu boleh motor MVX. Hadiah nombor 1 tu, nombor 2 motor juga. Macam-macam lah. Sini cerita 50,000 kita spend untuk hadiah cabutan bertuah ni. Pada 1 Jun 2025 hingga 27 Ogos 2025 selama 3 bulan kita buat tu. Hadiah utama dia MVX be. MVX 155. Yang kedua Avanti be. 125 Avanti. Nombor 3 TV. Jadi 10 hadiah. Sini cerita total belakang tu dah 50,000 be. Hadiah. Termasuk baju apa semua tu. Ni kayu bakar. Terus saya komen Gabriel lagi orang duk buat. Orang buat kerja lah menggunakan kayu bakar ni. Selain daripada tanah buat cie ke apa dah. Komen abang nak tahu kok. Abang baru-baru nak belajar ni pasal-pasal kayu bakar tak anda mana kok. Setahunya main dari tu lah. Selain pada tu tahu. Terus komen mana tahu. Deh. Masih.